Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya, wartawan Alia Maisarah binti Abdul Rahman di channel TVPSS SK Setia Alam. Pada hari ini, berlangsungnya pameran permainan tradisional dan projek based learning. Permainan tradisional merupakan warisan turun-temurun hingga kini. Antara permainan yang ingin saya kongsikan ialah Xiangqi, Kabadi dan Congkak. Permainan tradisional seperti Congkak, Xiangqi dan Kabadi mencerminkan kepelbagaian budaya dan nilai murni. Congkak menguji kemahiran mengira dan strategi, Xiangqi melatih tumpuan serta perancangan, manakala Kabadi menguji kekuatan dan ketangkasan. Ketiga-tiganya bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga mengajar kerjasama dan kepintaran. PBL membuka ruang kepada pelajar untuk belajar secara aktif, kreatif dan bermakna. Dari Xiangqi yang menguji strategi, Kabadi yang menguji keberanian dan kekuatan, hinggalah Congkak yang melatih ketelitian dan sabar. Semuanya melambangkan keindahan warisan pelbagai kaum dan budaya di Malaysia. Semuanya tentang kita. Belajar melalui projek, membina perpaduan melalui permainan. Saya Alia Maisarah dari TVPSS SK Setia Alam. Jumpa lagi dalam liputan seterusnya.